Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari penyoal yang bertanya, soalan ini ditanya oleh seorang individu kepada saya, tetapi saya tidak mampu menjawabnya dan juga risau jika jawapan yang saya beri salah. Maaf kerana ada beberapa soalan. Pertama, kalau ada qada dan qadar, apa guna syurga dan neraka? Untuk jawab soalan ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang bermaksud Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Sebaliknya mereka, yakni manusia lah yang akan ditanya sejauh mana keimanannya kepada Tuhan yang Maha Gagah Perkasa yang telah menciptakan qada dan qadar. Demikian juga Allah yang sama juga telah menciptakan syurga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala yang sama juga telah memerintahkan semua manusia untuk beriman kepada qada, qadar, syurga dan neraka, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menyuruh kita berusaha melayakkan diri kita masuk ke dalam syurga dan menjauhkan diri kita dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya apa yang dia lakukan kerana dia Tuhan, dia Allah, dia pemilik segala-galanya. Wa hum yus'alun, kamulah, yakni kita semualah yang akan ditanya kerana kita hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, kalau Islam agama yang benar, kenapa wujud agama lain? Kerana nak uji manusia. Wujudnya agama lain kerana Allah kehendaki wujudnya berbagai agama sebagai ujian kepada manusia mana yang dia hendak pilih. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ganjaran yang cukup berharga yang tidak ternilai harganya kepada sesiapa yang telah memilih agama yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar sekali adalah agama Islam. Kerana itu Allah menguji manusia dengan wujudnya agama lain. Apakah dia nak pilih agama lain atau agama Islam? Soalan yang ketiga pula menyebut, apa jadi ke orang yang lahir bukan dalam keluarga Islam, mati dalam keadaan kafir? Apa jadi kat orang yang lahir bukan dalam keluarga Islam, mati dalam keadaan kafir, dia masuk neraka? Adilkah macam tu? Siapa yang mati dalam keadaan kafir, siapa yang dilahirkan dalam keadaan dalam keluarga kafir dan mati dalam keadaan kafir setelah dia baligh dan setelah sampai kepada dia maklumat yang cukup mengenai kebenaran Islam, dia mati dalam keadaan kafir, maka dia termasuk dari kalangan ahli neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Manakala sesiapa yang dilahirkan dalam keluarga Muslim, dalam keluarga bukan Islam, mati sebelum baligh, dia kembali kepada kehendak Allah, ataupun dia di akhirat kelak termasuk dalam kumpulan mereka-mereka yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mereka, yakni anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh, akan bersama dengan sekumpulan manusia yang tidak sempat diberi peluang ataupun tidak sempat untuk diuji di dunia. Mereka akan diuji di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan mereka semua masuk ke dalam neraka. Lalu sebahagian mereka segera taat lalu bergerak menuju ke neraka, manakala sebahagian lagi engkar dan melawan perintah Allah, dan mereka mempersoalkan arahan Allah tersebut, mengapa mereka disuruh masuk ke dalam neraka sedangkan mereka belum sempat untuk diuji. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka, bagaimana mereka semua akan beriman ketika di dunia jika diberi peluang untuk diuji, sedangkan ketika di dunia bukan Allah yang memberi perintah kepada mereka, sebaliknya utusan-utusan Allah, para pendakwah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya
Jika mereka diberi peluang untuk memilih sama ada iman ataupun kufur, sudah tentulah mereka akan memilih kufur ketika berada di dunia. Kerana apa? Kerana di akhirat ketika Allah memberi arahan kepada mereka pun mereka mengingkarinya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka, manakala sekumpulan yang taat akan diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan mereka ke dalam syurga. Semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar adil, tidak ada keraguan sama sekali. Itu untuk jawapan yang nombor 3. Soalan yang keempat, kalau kita ada berjanji di Lauh Mahfuz untuk sembah Allah, kalau kita dah berjanji di Lauh Mahfuz untuk sembah Allah, salah ke kita tidak ingat pun janji itu? Kenapa Allah ambil memori itu dari kita tapi kemudian nak hukum pula? Kita bukan sahaja itulah manusia itu sememangnya lemah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ketika di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu di dalam Al-Quran, mereka yakni ruh kesemuanya menjawab, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Kita semua kata di alam roh. Kemudian kita lupa. Sememangnya kita lupa. Allah Ta'ala yang telah menetapkan manusia itu begitu. Ingatan dia tidak kuat. Menunjukkan mereka itu lemah. Bahkan kita bukan sahaja lupa dialog kita dengan Allah ketika di alam roh. Tetapi kita juga lupa apa yang kita telah lakukan ketika kita berumur setahun. Ketika kita berumur 6 bulan, ketika kita berumur 2 tahun, ketika kita berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hatta ketika kita berumur ataupun ketika 10 tahun dahulu, apa yang kita lakukan kita tak ingat, melainkan sedikit sahaja, menunjukkan kita begitu pelupa manusia ini, begitu lemah memori ingatan dia. Tetapi apakah bermaksud kita nak salahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengambil memori kita sepanjang hidup kita ni? Daripada kita dilahirkan ataupun kemarin, apa yang kita ingat kita lakukan kemarin, pada hari kemarin? Kita tak ingat banyak perkara yang kita tak ingat kemarin dulu, minggu lepas, tahun lepas. Apa yang telah kita lakukan, kita tak ingat kerana lemahnya memori kita. Tetapi kalau ada orang bagi tahu kepada kita, percaya. Mak kita, ayah kita bagi tahu kepada kita, kita pada umur 10 tahun suka buat sekian-sekian. Kita berumur pada 1 tahun, sikap kita sekian-sekian, kuat menangis sebagai contoh. Kita percaya kepada cakap mak ayah kita. Ini yang menyatakan dialog kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu bukan mak dan ayah kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap betul? Mustahil. Allah Maha suci Allah dari bercakap bohong. Maka itu adalah ujian Allah kepada manusia. Manusia perlu sedar dia adalah hamba Allah. Allah yang dia nak sembah itu, kalau dia benar-benar nak sembah, adalah Tuhan yang maha berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Allah tidak ditanya apa yang dia buat, tetapi kita semua yang ditanya. Jika kita sedar kita ini hamba, maka kita kena berusaha mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala soalan yang kelima bertanya, Allah suka hamba-Nya berdoa. Tapi bila berdoa Allah tidak kabulkan, adakah bermaksud Allah membenci kita? Tidak ada doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya cara Allah Taala memakbulkan doa itu tidak semestinya sama seperti mana yang kita kehendaki, kerana Allah lebih mengetahui apakah yang lebih baik untuk seseorang hamba dia. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada seseorang hamba berbanding dia sendiri sayang kepada diri dia. Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi sekali, Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba dia berbanding seseorang hamba sayang kepada diri dia sendiri. Kemudian Allah Taala cara Allah Taala memperkenankan doa bukan tidak semestinya seperti mana yang kita kehendaki. Ada orang yang Allah Taala segera mustajabkan apa yang diminta seperti yang dia kehendaki. Ada orang Allah Ta'ala tak kurniakan seperti apa yang dia kehendaki disebabkan permohonan dia, tetapi Allah Ta'ala ganti dengan perkara-perkara yang lain yang dia tidak sedar. Kemudian ada juga orang yang Allah Ta'ala tak kurniakan apa yang diminta di dunia, tetapi Allah Ta'ala simpan permintaannya untuk dikurniakan di akhirat kelak, atas kebijaksanaan dan hikmah yang Allah Ta'ala sahaja yang ketahui.
Namun salah satu perkara yang namun saya tidak nafikan ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya orang yang meminta melakukan dosa, demikian juga orang yang meminta di dalam doanya untuk diputuskan silaturahim, demikian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara salah satu sebab doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah iaitu al-isti'jal fid doa, orang yang gopoh di dalam berdoa. Para sahabat bertanya, apakah dia isti'jal di dalam berdoa wahai Rasulullah? Apakah gopoh dalam berdoa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, seseorang yang apabila dia berdoa kemudian dia berkata, qad da'autu wa lam ara yustajabu li. Aku telah minta, aku telah berdoa, akan tetapi aku lihat tidak diperkenankan apa yang aku minta. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini sudah pasti tidak akan dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam.